sampai dekat Dewan Sri Budiman. Jom kita tengok apa yang berlaku. Semua terkejut tengok kasut gue. Hari ini Parliamental dekat STEP, Selangor Arts and Entrepreneurship Program. So Azrin Sakaca panggil aku, kita try cover apa yang patut. Jom. Bos. Okey, bos. Ada bos kat belakang lagi ya. Awak ada lagi orang nak sekejap? Okey, Mek. Ni ada program apa, Mek? Ada projek. Projek STEP. Saya cakap. Ni toke. STEP ni apa dah, bos? Saya tak nak cerita pasal STEP, saya nak cerita pasal tujuh. Lain macam. Orang kena datang berapa bulan? 27 Disember. 27 Disember. Tu dia. Orang nak tahu satu band je kat Malaysia ni yang main genre apa? Tidak apa. Genre apa? Genre apa? Metal Nusantara. Satu je. InsyaAllah. Kalau korang tak pergi. Betul ke, Mek? Betul, Mek. Satu band je kan? Ya. Asyik. Tapi kami hadir untuk program STEP, support STEP hari ni Okey, tadi perasmian dah berlaku. So untuk semua apa kita panggil tu? Musician, artis, anak-anak seni, apa kena join program STEP ni, tengok apa yang ada. Sebab kita ada figura yang penting macam dia akan baju merah kan ni, baju merah. Pukul 12 dia akan kongsi pengalaman dia. Pukul 12 kami nak balik tu. Dan. Okey, baik. Kita tengok apa berlaku lagi. Wah, ini sentak yang sikit muzik ni. Sentak sikit muzik kita. Cerita sikit. Basically kita ada dua section. Recording section dengan podcast section. Kita buka ini kepada siapa-siapa yang dekat UiTM ni yang ada idea nak buat konten, nak buat podcast, nak buat lagu tapi tak ada barang, boleh buat kat sini. Kita bagi 30 minit cuma. Pakai je. Aku buat kembali lighting lah. Kita ada semua, lighting, kamera. Cantik. Kita tengok kat dalam ni. Tengok kat dalam ni boleh tengok. Tu dia. Semua ada. Mixer ada, synthesizer. Daripada side sebelah sini. Push to, gitar, bass. Lighting semua cut YB dah sampai. Okey, baik. Baik. Warna UiTM semua baik tak? Baik. Jarang waktu UiTM tak baik. Jangan buat malu. Orang sasti belajar tu? Sini. Jam pecah. Itu. Okey, fakulti muzik. Sama kenalan. Macam macam DFP sikit. Berikan tepuk tangan untuk UiTM. Yang berhormat Tuan Muhammad Najwan bin Halimi, Esko Belia Sukan dan Kerusawanan Negeri Selangor. Yang berbahagia Datuk Johari bin Anwar, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sektor Pembangunan. Yang berbahagia Profesor Dr. Tajul Izan Tajuddin, Dekan Fakulti Muzik Universiti Teknologi Mara UiTM. Encik Muhammad Zakwan bin Datuk Mustafa Kamal, Pegawai Khas Kementerian Dalam Negeri. Yang dihormati Mandi Badan Manavan, Ketua Pegawai Operasi Vera Design Sinar Berhad. Rindunya saya mendengar gema tepukan daripada para pelajar UiTM.
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نجعلك في نور أعدائنا ونعوذ بك. Salam sejahtera dan salam selalu maju bersama. Yang berhormat Tuan Najmi Halimi, Esko Kemahiran, gunakan peluang hari ini sebaik-baik mungkin. Berinteraksilah dengan penceramah dan selebriti yang hadir. Serap pengalaman mereka, tanya soalan dan bina jaringan yang kukuh. Saya Azrin ni, kita selalu panggil sebagai Azrin Subculture. Berikan tepukan untuk Azrin Subculture, guys. Student music, tahu band Subculture? Tahu kan, dengan persembahan istimewa. Iaitu persembahan tradisional daripada Fakulti Muzik Universiti Teknologi Mara So we are berhati to be here and hosting or co-host di Dewan yang hopefully cantik lah sekarang ya. Kalau siapa alumni sebelum ni, Dewan ini adalah Dewan untuk convocation. Tapi sekarang ni Dewan ni dah berubah, dia dah jadi Dewan konsert. Jadi saya teruskan ya. Program ni sepatutnya santai dan also ada kerangka dan serius. Jadi Assalamualaikum dan selamat pagi kepada yang bukan sahaja memberikan pendedahan awal kepada para pelajar yang bakal menceburi karier sebagai pengamal industri muzik pada masa hadapan. Malah ia berfungsi sebagai persediaan untuk mereka memahami dan bersedia menghadapi cabaran dan realiti industri muzik sebenar di Malaysia. Sekaligus merasmikan STEP 2025 Selangor Art and Entrepreneurship Program. Dengan segala hormatnya dijemput kepada Yang Berhormat Tuan Najwan bin Halimi, Esko Belia Sukan dan Usahawanan Negeri Selangor. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang saya hormati saudara Antoy pengacara kita yang berusaha, Profesor Dr. Tazul Izan Tajuddin kan Fakulti Muzik Universiti Teknologi Mara Shah Alam, yang berbahagia Puan Zana Pihak Dr. Zulfandi Osman mengarah ini rancangan konten Selangor, sahabat saya saudara Azrin mengarah program STEP 25, Cik Mani Bana. Kita kena sentiasa ingat dalam kita meneroka cabaran-cabaran mendatang, khususnya nanti bila nak tempuh ke alam pekerjaan itu cabaran yang nyata, karier itu cabaran yang nyata, kehidupan pasca belajar nanti adalah kehidupan yang nyata. Silakan. Baiklah, untuk yang pertama, turut dijemput juga sijil sebagai simbolik penyertaan dan juga sumbangan kepada pelajar B40 di UiTM Shah Alam ini. Maka dengan itu kita mempersilakan Profesor Dr. Tazul untuk menerima sumbangan ini daripada Yang Berhormat Tuan Muhammad Najwan Halimi. Dipersilakan. Jadi kepada para peserta, sijil penyertaan boleh dituntut kemudian. Ini simbolik penyerahan, merangkumi semua, mewakili semua. Baik.
Baiklah. Seterusnya kita akan adakan sesi fotografi sebagai penutup acara sumbangan ini. Jadi kita mohon kepada pemegang lensa Untuk struggle ni bagaimana ni? Minta maaf Itu dia. Daripada boleh ingat? ya, sabar. Okey. Sekejap saya ucapkan selamat pagi. Ada yang masih mengantuk, ada yang belum mandi. Boleh angkat tangan. Dah pun nak mengaku dah. Oh, ada. Pertama ini kita nak cerita tentang masih lagi dalam usahawan dan muzik. Okey. Dan seterusnya kalau kita cakap pasal muzik punk rock Malaysia tak sebut satu kumpulan ini. Mereka antara kelompok awal yang berani membawa semangat punk, bukan sekadar gaya tapi cepat. Ayalah kau bet. Ada projek. Selamat datang Brother Gobek. Mantap lah. Wah. Menuju bulan bawah ini dia saya nak panggil member saya kira tadi kawan. Dengan tekan. Mantap ni. Alright. Dua-dua panel pun dah ada. Sihat Cik? Alhamdulillah sihat. Jom kita duduklah. Orang lebih mengenai nama. Oh tak kenal. It's okay.